Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni Abang nak pergi ke Teluk Kumba. Ni ada member. Dia memang follower Abang. Dia bagi tahu, dia kata ada marble fork. Marble fork dulu Abang tinggi kan, dapat lebih mahal. Nak beli kan. Lepas tu sekarang ni dia kata marble fork dia tak jinak. Jadi Abang nak pergi tengok. Dalam pula Abang rasa dia kata dia nak pergi lepak kuda. So, tengok video apa Abang boleh buat. Untuk marble fork ni memang cantik-cantik kan. Jom kita pergi tengok. Follow Abang. Jom. Okay guys, Abang dah sampai dah dekat sini. Okay, yang ni marble fork. Marble fork ni apa yang Abang tahu, dia bukan haiwan liar, dia memang haiwan jinak. Lepas tu dia asal daripada Kanada, setahu Abang lah. Kalau korang tahu lebih lanjut pun boleh Google. Lepas tu lagi satu, dia dah hasil buatan lah. Dia bukan pembiakan asal daripada hutan, bukan. Dia Abang faham kan, dia ada crossbreed tau dengan binatang apa nak tahu. Allahuaklam. Dia siapa nak buat cantik lah. Dia berkata dia jahat. So lah ni Abang nak bagi tangan Abang. Tengok dia gigit ke tak gigit. So aksi ni jangan tiru. Okay, tu kita tengok. Nama apa dia? Saya panggil fork lah. Okay, fork. Nama dia fork. Okay, so Abang nak main dengan dia. Abang tengok dia gigit tak gigit. Dia gigit, kalau dia gigit lepas tak apa. Dia gigit tak lepas, dia tak tahan lah. Okay. Friend. Hai kawan. Nak dukung. Alah, dukung eh. Nak dukung eh. Okay kan. Dia gigit Abang, Main. Mainlah, mat. Hai. Alah, nak main. Okey, yang ni Abang suka. Main. Okey, main. Dia ni binatang ni, kalau kita lepas dalam rumah, dia suka lompat-lompat atas kita tu. Seolah-olah macam dia nak serang, tapi bukan nak serang. Dia nak main. Mainlah, mat. Ngambut main. Main. Dia tak bagi Abang pegang je. Okey, alah. Dia bagi main. Alah. Gigit lah. Tak susu lah. Okey. Kita main kamera kat Abang. Oh alah, main sini. Main ni. Main. Main lah. Abang. Dia nak main dengan Abang kan, tapi main ni. Main. Ni dia. Main. Oi, jangan main dia. Marble fork. Geranya Abang. Ni. Okey kan, so binatang tak ada apa, dia memang nak main je. Sebab dia memang taring dia tajam. Okey main. Dia gigit lah. Gigit lah. Gigit Abang. Gigit. Pi. Dia gigit Abang kan? Tak kan? Baik kan? Mak baik kan? Gigit. Bisa juga. Kita kan? Memang alhamdulillah dia memang baik. Dia gigit. Main. Okey. Nak main. Kita kan? Dia memang, orang kata dia bukan binatang ni. Sebab memang dia haiwan jinak. Dia bila agresif hanya bila tank dia mengawan saja. Untuk marble fork ni Abang tahu, bila tank nak mengawan itu memang dia jahat. So memang sesuai lah untuk binatang haiwan peliharaan. So memang benda ni memang limited. Siapa nak bela memang binatang ni tak perlukan lesen. Cuma harga dia aja kayangan sikit. Okay kan? Assalamualaikum.